terjebak. Okay, so Izara ingatkan yang ini mangga betul. Rupanya ini mangga jeruk. Izara dah bekukan. Sedap lah. This is so addictive. Dia memang mangga betul. Dia tak rasa jeruk sangat. Saya rasa yang ni produk D-Herb. D-Herb lah kan, terlajak laris. Yalah, Datuk Ali Syukri punya yang Izara ikhlas dari hati. Sedap. Dan memang patut cuba. Sedap ni. I love it. I love this. Habislah. Ni akan jadi macam Cik B punya produk tu lah. Sentiasa ada kat dalam Izara punya kitchen. Dia punya salmon skin tu kan. Ini akan termasuk dalam kategori itu juga.